Jangan anggap semua mikrob tu jahat. Hanya kuman. Mikrob yang kuman, yes, dia menyebabkan kita berpenyakit ataupun menjangkiti. Maknanya ada beneficial ada mikrob yang beneficial ya. By 2050 dijangkakan kalau kita biarkan gunakan benda yang sama sahaja, dia akan menyebabkan kematian kepada 50 bilion manusia per year. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Kat Sini Mai Singgah. Saya Sofian Yahya, hos anda hari ini, dan bersama saya co-host kami Zulkifli Rauf. Assalamualaikum. Podcast kali ini kami bawakan sebuah perjalanan yang sangat menarik dari makmal terus ke rumah. Anda akan dengar sendiri bagaimana kajian sains boleh bertukar menjadi produk yang selamat, berkesan dan kini digunakan oleh pengguna. Kalau anda suka topik tentang kesihatan, alam semula jadi atau nak tahu rahsia di sebalik produk tempatan, anda berada di tempat yang tepat. So, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di podcast Kat Sini Mai Singgah. Stay tune sebab apa yang anda bakal dengar lepas ini memang membuka mata dan memberi inspirasi. Teruskan menonton podcast Kat Sini Mai Singgah. See you later. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kat Sini pilihan utama. Hari ini kita ada tetamu istimewa, Dr. Mastura Mokhtar dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Kami difahamkan doktor seorang pegawai penyelidik yang akan memperkenalkan produk kajian. Betul. Selamat datang. Terima kasih. Sebelum kita masuk topik yang menarik tentang hasil kajian doktor, jom kita berkenalan dululah lebih dekat latar belakang doktor lah, ya. Dan macam mana perjalanan bermula dari dunia penyelidikan herba ke hingga setakat ini lah. Ya? Silakan doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okay, saya Mastura, anak jati Kajang Selangor, ya, bandar yang popular dengan sate. Jadi saya mendapat pendidikan menengah di Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Terengganu. Ya, so daripada Kajang ke Kuala Terengganu. Angsara. Betul, jauh tu. Dan pengajian tinggi di UKM. UKM. Bukan UKM Bangi, dan UKM Sabah. Lagi jauh daripada Kuala Terengganu. Okay. Kemudian saya menyertai FRIM pada November 1995. Sebelum menamatkan pengajian Dr. Falsafah dalam bidang sains perubatan. Sains bioperubatan, medical sciences. Sebenarnya saya memang meminati subjek sains daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi. Dan saya amat bersyukur sebenarnya dengan peluang yang Allah berikan untuk menyandang amanah sebagai pegawai penyelidik. Kerjaya sebagai pegawai penyelidik lah. Kerjaya sekarang ni. Itulah. Terima kasih atas pengenalan ringkas tapi padat. Saya difahamkan antara kajian doktor yang telah dikomersialkan dan berjaya mendapat tempat pasaran adalah jenama Sira. Betul. Mengapa milih nama Sira? Dari mana datang nama Sira? Itu soalan cepu cemas. Spelling dia pun pelik sikit kan? Betul. Sejujurnya nama Sira tu dipilih oleh rakan komersial. Ya, saya hanya pembangun teknologi dan kemudian bersama-sama dengan dua orang anak muda masa itu. Sekarang taklah berapa muda kan, tapi saya lagi lah tak muda. Okay, bersama dengan mereka, mereka tubuhkan satu syarikat spin-off dan nama ni sebenarnya nama untuk jenama yang dipilih oleh kedua mereka lah.
Okey. Doktor, saya amat tertarik dan nak tahu bagaimana idea menghasilkan produk Sira ini bermula dan kenapa pilih bahan-bahan semula jadi seperti aloe vera, teh hijau berbanding dengan bahan-bahan yang lain. Okey. Sebenarnya yelah, kalau nak macam mana saya nak cerita, kalau panjang sangat nanti kan ceritanya. Macam ni lah, kita ni survival of the fittest. Ya, kita selalu nak menjaga kenapa yang kita nak gunakan, kenapa kita nak bersih, sebab kita nak mengelakkan daripada jangkitan kuman, kan? Sebab That's kuman right. penyebab penyakit, ya. Tapi saya harus nyatakan kat sini, saya harus tegaskan, jangan anggap semua mikrob tu jahat. Hanya kuman, mikrob yang kuman, yes, dia menyebabkan kita berpenyakit ataupun menjangkiti. Maknanya ada beneficial ada mikrob lah. yang beneficial, ya. Jangan lupa sampai mikrob yang beneficial ni kita takkan ada tempe, kita takkan ada yogurt. So these are all the beneficial microbe, right? Yeah. So now apa yang kita nak bunuh adalah yang sangat berbahaya untuk kita lah. Betul kan? Yeah. Jadi kita hanya nak bunuh yang jahat-jahat saja. Yang baik biarkan. Jadi begitulah manusia nak menjagakan kesihatan untuk melindungi diri daripada jangkitan penyakit yang dibawa oleh kuman, ya. So itu yang pencetus kepada penghasilan produk-produk daripada zaman dululah, disinfektan, pembersih, what not, ya. Cumanya selalu dalam dilema apabila kita bersusah payah ni guna bahan-bahan ni untuk konon takut nak lindung diri kita daripada jangkitan kuman, ya. Tapi little that we know yang apabila kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, so kita mungkin tak sakit disebabkan oleh kuman, tapi kita dapat sakit pula because of the bahan-bahan yang toksik tu tadi. Kan, bahan-bahan yang sangat harmful, bahan-bahan yang menyebabkan kita rasa sesak nafas sebab dia meruap. Lepas tu dia kat saluran pernafasan. Saya tak boleh cakap lah brand apa tu kan. Tapi faham-faham je lah. Apabila kita gunakan lama, kita rasa macam sesak macam tu kan. So itu jadi dalam dilema sentiasa. Tak sakit because of kuman, tapi sakit because of bahan-bahan yang kita gunakan untuk kononnya lindungi diri kita. Jadi itulah antara yang sangat-sangat push factor. Macam mana kita nak cari mungkin sesuatu bahan yang boleh lindungi kita daripada jangkitan kuman, tetapi tidak menyebabkan kemerbahayaan yang lain terhadap diri kita. Karsini pilihan utama. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini, anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Karsini pilihan utama. So your research maknanya is focusing on separating yang what's beneficial dengan what can kill the germs lah, the dangerous kuman lah. Tapi then how do you make sure benda tu boleh jadi macam the mixture di balance lah, because in the end apa-apa yang introduce akan bunuh also the good kuman juga kan? Do you think? So these are the thing yang memang apa kata orang antara cabaran lah bila kita buat research tu kan. Jadi kita targetkan bila kita ada sistem ataupun kita panggil pencerakinan ataupun AC. Ni bukan AC yang macam tulis karangan tu, tidak. AC ni macam proses untuk kita menilaikan adakah ni boleh bunuh kuman ke tidak. Kan, kita adalah satu sistem, panjang pula ceritanya nanti kan. Jadi kita akan uji. Tu yang kata berapa herba ke berapa bahan tu, mana agaknya yang boleh membunuh kan. Dan kita target kita sangat spesifik, kita hanya tujukan terhadap
yang pada peringkat awal kita nak cari yang kita nak develop sebagai active ingredient tu, kita hanya target kepada mikrob yang kuman tadilah, yang jahat tu. Nanti bila kita dah jumpa, akan ada lagi proses development dan macam-macam. Kemudian kita akan uji balik sama ada dia dari segi toxicity. Di situlah yang kita tengok sama ada dia ni berbahaya untuk kulit ke, tak berbahaya untuk kulit ke, things You mean like the that dosage lah? Dosage. What is the dosage yang dalam the macam combination supaya dia tak toxic balik pada kita? Ya, betul. But then is there any specific reason yang you chose itulah macam kan aloe vera or apa green tea atau benda-benda lain boleh apa ni? Ada banyak je Very sebenarnya. extensive lah the research and before you chose the aloe vera dengan green tea tu. Kalau tadi kalau ingat saya dah join film like daripada tahun 1995. Oh, So come November sebenarnya saya dah 3 dekad lah di sini. Nak cakap 30 macam tu saya kan. Okey, 3 dekad lah di sini. Okey, so 3 dekad ni itulah research saya. Nak mencari mungkin apa bahan-bahan daripada alam semula jadi ni yang boleh kita bangunkan sebagai pembunuh kuman ataupun microbiocide. Okay, microbiocide ni adalah bahan aktif dalam disinfektan ataupun pembersih ke apa benda. Sebab kalau produk cakap senangnya macam ni. Satu produk, okey, katalah dalam hal ni kita bercerita pasal disinfektan. Disinfektan yang mudahnya adalah bila kita gunakan dia boleh membunuh kuman. That's why kita panggil disinfektan. Kalau katakan pencuci biasa. Pencuci biasa dia bukan disinfektan. Dia tidak menjanjikan dia boleh bunuh kuman. Kalau dia boleh bunuh kuman maksudnya that's why ada perkataan disinfektan. Okey. Jadinya kita cuba bangunkan sesuatu menggunakan bahan aktif yang tidak toksik tetapi berkesan. Kan? Sebab kadang-kadang dia tak ada je benda yang dia boleh bunuh, dia tak boleh bunuh kuman pun. So apalah fungsinya kan? Jadi satu produk kena ingat kita ada bahan aktif dan kita ada lain-lain bahan yang menjadikan finish product tu finish product ready to use. Jadi pencarian nak cari bahan aktif ni satu proses. Proses yang kedua adalah kita masukkan dia, campurkan dia, mixkan dia dengan lain-lain bahan that makes finish product a product untuk digunakan tu sama ada it still work or not. Kadang-kadang kalau dia tak ngam dengan mana-manalah ingredient ataupun dosage yang digunakan tu tak sesuai ke apa-apa ke, and then it won't work. Padahal masa so kita test awal tu tengok wow kan 100% kill. Tapi bila dia dah campur-campur dengan lain-lain tu, does it still work? Itu pun satu proses yang sangat mencabar yang boleh menyebabkan kalau hati tak kental tu memang frust lah. Okay. So is we're talking about aloe vera dengan green tea tadi. So but are you continuously looking for new products that can also produce the same effect for the future? Mesti. Itu suatu kemestian. Kita kena belajar daripada sejarah di mana zaman dulu-dulu semua orang pun tahulah penicillin tu apa kan? Yes. Okay, so zaman dulu-dulu penicillin ni sangat like the only thing yang orang gunakan bila nak bunuh kuman. Tak kira lah untuk buat luka ke apa benda. Ambil penicillin. Kita biasalah manusia mudah lupa kan. So kita keep on using penicillin sampai satu ketika mereka mengatakan silver bullet no longer works. Dia kuman tu pun cerdik juga. Dia pun nak survive juga kan. So after some time dia dah learn how to survive. So kita punya penicillin tu doesn't work anymore. Jadi kan bayangkan situasi di mana kena jangkitan yang ringan-ringan je tapi membawa kematian because tak ada disinfektan berkesan ataupun antibiotik yang berkesan. Jadi kita belajarlah daripada sejarah untuk walaupun kita dah jumpa sesuatu, kita kena sentiasa mencari supaya benda tu tidaklah balik-balik guna benda tu sampai dia resistant.
masalah resisten sebenarnya, resisten ataupun kebal lah dalam kalangan kuman-kuman ni adalah sesuatu yang sangat serius sebenarnya. By 2050 dijangkakan kalau kita biarkan gunakan benda yang sama sahaja, dia akan menyebabkan kematian kepada 50 bilion manusia per year. Wow, that's very interesting. Ya, jadi bayangkan tuan, kita ni katakanlah sakit, na'udzubillah lah katalah, pergi terpaksa masuk hospital katakan lepas tu undergo surgery tu dah lah mahal kan, mungkinlah bersusah payah, the surgery works well, tapi katakan takdirnya meninggal because jangkitan ketika surgery. Too bad kan. So banyak kes yang macam tu sebenarnya. Kalau kita buka laporan WHO, Kementerian Kesihatan kita pun, masalah kekebalan kuman ni sesuatu yang sangat merisaukan. That means brands like Sera will also have to do continuous research for new products in the future kan? Itu hasrat kami. Sebab apa yang kita ada sekarang ni macam triclosan, sebab dia bukan nama brand, saya boleh cakap lah. Triclosan, triclocarbon, semua itu bila kita keep on using, tu satu possibility untuk develop resistant tu ada. Yang kedua, macam triclosan yang selalunya akan ada, in fact tu ada yang letak dekat dalam toothpaste, dalam toys, you know. Dia masalah besar dengan triclosan ni apa tahu? Dia persis dekat persekitaran. Dia sangat-sangat tahan di persekitaran. Jadi sampai to the extent pada kepekatan dia yang rendah, dia tak ada masalah. It's okay, dia boleh bunuh kuman. Tapi dia akan accumulate. In fact dalam kita punya lemak ke apa benda pun dia boleh accumulate, bioaccumulation. Bila accumulate tinggi itulah dia akan mula masalah akan mula timbul. Sebab dia dikatakan ataupun ada kajian yang mengkhuatiri peranan dia sebagai karsinogenik ataupun bahan-bahan yang boleh trigger kanser. Bila dia jadi dekat US mereka boleh kesan kehadiran triclosan tu dalam susu ibu pun. Bayangkan. Kan? Jadi certain negara, Japan, Sweden dan ada beberapa negara Europe yang lain, mereka telah mengharamkan penggunaan triclosan dalam produk-produk pembersih ataupun disinfektan ni. So is there advantage sebab Sera punya produk is from natural sources kan? Is there an advantage over chemical based products because of this anti-cancer punya problem or cancerous punya problem? Of course. Dan itu tujuan kita. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.